Okey, alhamdulillah hari ni sesi ketiga buat rawatan dengan kita. So kita nak tahulah macam mana feedback daripada Wak sendiri, orang yang buat rawatan dengan kami dah 3 kali ulangan ni. Macam mana perubahan dia sejak rawatan pertama, kedua, ketiga tu? Boleh cerita sikit? Boleh. Banyak bezanya lah. Sebelum buat tu nak tengok pun tak boleh, kencing pun tak tahu. Bila dah buat ni kali kedua lagi banyak bezanya. Sekarang ni tengok tak boleh. Kan buat kali kedua tu tengok pun saya dah boleh. Alhamdulillah. Itu lebihnya, banyak ada lebihnya. Ya. Itu tu saya selalu cakap dengan kawan-kawan, cuba dah tengok. Saya dah try dah. Memang banyak lah bezanya. Hari ni dah ringan lagi. Pundi kencing kita tu pun dah tahu dah. Saya dah khabar kat orang rumah anak-anak, mak pundinya dah lembut. Dah lembut Kalau tidak ni macam batu. Tak, ya, kalau saya berubat ni di mana saya pergi? Sampai Kedah saya pergi, sampai mana pergi, janji ubat tradisional. Dan tentu tak tipu orang. Ubat bomo ni aku tak nak dia tipu orang. Dari segi ni kekerapan kencing, kalau berjalan jauh ke malam ke macam mana? Kalau malam saya biasanya kencing kadang-kadang ada repeat 3-4 kali. Kadang-kadang tidur pukul 11 tadi nak masuk tidur dah kencing. Lepas tu pukul 1 jaga kencing. Lepas tu pukul 2 kencing. Tapi sekarang dah kawan, sehari 2 kali je. Kadang-kadang pukul 2 jaga kencing. Lepas dibuat ni lah. Lepas tu subuh baru nak kencing, nak sembahyang. Alhamdulillah. Kalau tidak dulu, ya Allah, patang sejuk. Patang sejuk Sejuk kencing. Ini tak ada. Saya buka aircon, buka kipas pun okey. Alhamdulillah. Pukul 2 kencing, 2 lebih kan itu mesti jaga nak kencing. Lepas tu kencing tak kencing lagi kan pukul 5 ke gitu. Dulu kalau daripada Batu Gajah Kipo 3-4 kali nak kencing. Sedangkan daripada Batu Gajah Kipo berapa jam? Tak sampai setengah jam pun. Tapi sekarang dah okey dah. Daripada pagi tadi ke mana pun boleh lihat. Ketapah ke mana tak ada. Ketapah dah pergi, balik lagi pun boleh, tak ada kencing. Alhamdulillah. Banyak beza je lah. Daripada segi peratusnya, berapa peratus yang boleh? Banyak peratus. Kita umur dah 74, 75. Kalau sebelum buat tu kata orang boleh katakan memang 3 selendar lah. Tapi apa dibuat ni nak atas 100% itu rasa ada. Maksudnya banyak ringannya. Alhamdulillah. Kan aku cakap lagi dengan kamu tadi pun banyak ringannya. Lutut pun banyak bezanya. Alhamdulillah. Padahal kita tak ada sentuh lutut pun. Tak sentuh lutut. Tapi puncanya daripada akar umi tu lah. Dah boleh tengok. Dulu nak tengok tak usah mimpi lah. Okey, satu pesanan Wak untuk orang yang ada masalah. Kalau ada masalah prostat ke, lenguh-lenguh ke, tak payahlah ubat beratus-ratus. Cuba tradisional dulu. Cuba tak percaya. Cuba tak percaya. Bukan Wak dapat komisen dah, Wak keluar duit. Tapi yang baik, di badan saya baik, takkan saya nak nipu. Macam kita makan Panadol, kalau tak hilang pening, buat apa makan Panadol? Buat apa makan lah. Macam ni lah juga. Alhamdulillah lah, syukur pada Tuhan. Alhamdulillah. Saya dah boleh tengok. Betul. Tidak gitu je, kamu tahu tak? Ini dah boleh cuba sekali lagi tengok. Tengok. Boleh. Tak payah pegang-pegang dah. Alhamdulillah. Dulu nak tengok sekarang mati tu. Sekarang Alhamdulillah dah boleh lah. Dulu kalau nak makan spenda tu nak kena sandor, kalau tidak jatuh. Ini okey lah, Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Ini nak urut pula bila-bila. Boleh. Nak masas. Boleh. Urut